Ni kawan, mi rebus Zul. Ada selain daripada tu adalah kuih kerang, kuih tiaw, mi udang, mi rebus Zul dan pasembok istimewa. Mari kita tengok. Dia baru habis goreng. Tu dia. Yang sana tu dia punya perkekah untuk mi rebus. Kalau nak makan, sini boleh makan. Ada tempat lepak. Alright. Ni antara yang dah siap. Bungkus ni. Dia rebus dah. Lokasi dia daripada Public Bank tu, Jalan Lama Pisintok, masuk kiri sampai jumpa bomba sukarela Changlun ni. Lepas itu dia betul-betul depan Pasar Tani Kekal Changlun ataupun market lah, market Changlun. Okey, siapa-siapa yang tu boleh datang mai sini, boleh cuba padu ke tak padunya. Kita tengok pokok dia pun cukup lah. Itu dia. Minum apa? Bagi air kosong mari kita cuba. Mari kita cuba mi goreng dah sampai. Padu ke tak padu Alright. Ni rupa dia kawan. Dia lebih kurang macam mi goreng mamak lah. Dia ada apa? Ada takwang, ada cucur. Mari cuba. Alright, thank you. Okay. Siapa-siapa yang suka mi mamak macam ni ataupun mi goreng macam ni, dia kering sikit, memang terbaik lah. Kadang-kadang mi mamak ni kita boleh minta yang basah sikit kan. Ini memang dia kering lah. Alright, keep it up, don't give up.